Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Ini dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Jadi, untuk persembahan tugasan 2, saya memilih aktiviti bercerita sebagai kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Jadi, saya akan mulakan. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Semangat ke tak ni? Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, hari ni awak semua akan dengar cikgu bercerita dekat depan. Dan cikgu nak awak semua dengar dengan teliti supaya bila cikgu soal pada pengakhiran cerita, awak boleh jawab, okey? Okey, cikgu. Jadi, cerita kita pada hari ini ialah tupai dan beruang. Siapa tahu bunyi tupai macam mana? Cik, 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 cik. Betul tak, cikgu? Betul lah tu. Baiklah, cikgu akan mula cerita kita. Dengan elok-elok ya. Di celah pepohon yang menghijau dan subur di hutan rimba, tinggal dua sahabat karib yang sangat berbeza kelakuannya. Seekor tupai lincah bernama Ciku dan seekor beruang kecil yang bersikap tenang bernama Remy. Ciku mempunyai badan yang aktif dan bertenaga. Dia sentiasa melompat dengan pantas dari dahan ke dahan untuk mengumpul pelbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan. Remy pula sentiasa bergerak dengan santai, gemar menikmati madu yang manis dan memiliki fikiran yang sangat matang dan berhati-hati. Walaupun berbeza dari segi saiz dan rentak kehidupan, ikatan persahabatan mereka sangat betul. Ciku sentiasa berkongsi makanannya yang lazat, manakala Remy tidak keberatan membiarkan Ciku menunggang di atas bahunya ketika mereka menyeberangi sungai. Pada suatu hari, berita buruk mula tersebar kerana musim kemarau yang panjang dijangka akan melanda hutan. Hal ini sangat membimbangkan kerana sumber makanan di sekitar kawasan mereka mula merosot dengan pantas. Kita mesti mencari kawasan baru, Remy. Gesa Ciku melompat-lompat tanda cemas. Saya terdengar kabar angin tentang lubang berkilau di sebelah Bukit Batu. Dikatakan tempat itu dipenuhi dengan buah beri yang segar. Remy pun mengangguk dengan perlahan. Jalan menuju ke sana sangat mencabar kerana kawasan tersebut jarang kita kunjungi, Ciku. Kita perlu bersiap sedia dengan bekalan yang mencukupi, katanya dengan nada yang tenang dan meyakinkan. Ciku yang didorong oleh semangat yang membara mula mengumpul segala barang yang ditemuinya. Remy pula hanya mengambil periuk kecil, madu dan beberapa jenis akar tumbuhan yang mampu menyimpan air. Semasa perjalanan yang panjang itu, Ciku mula merasa letih. Dia membawa muatan yang terlalu banyak menyebabkan dia sering tersandung dan tertinggal di belakang. Mengapa awak hanya membawa sikit bekalan, Remy? Tidakkah awak bimbang akan kelaparan? Tanya Ciku. Remy tersenyum lembut. Ciku, saya bawa apa yang penting dan apa yang saya perlukan saja. Keperluan saya besar, jadi saya utamakan bekalan yang tinggi. Namun, saya juga yakin sepenuhnya, andai kata saya kelaparan, awak pasti akan berkongsi sebahagian kecil dari biji-bijian awak. Okey, Ciku pun tersentuh. Dia sedar bahawa dia terlalu fokus kepada kuantiti barangan sehingga terlupa akan kepentingan kebijaksanaan dan sifat berkongsi. Dia lantas membuang barangan yang tidak perlu dan hanya menyimpan bekalan makanan yang benar-benar berhasil. Apabila mereka tiba di kaki Bukit Batu, mereka terkejut melihat sebuah jurang dalam yang lebar terbentang
jurang di hadapan. Terlalu jauh untuk Ciku melompat dan terlalu curam untuk Remy turun. Ciku mula terputus asa. Kita telah gagal, Remy. Mustahil kita dapat menyeberangi jurang ini. Remy melihat sekeliling dengan penuh ketenangan. Pandangannya tertumpu pada sebatang dahan pokok yang kukuh yang tergantung di tepi jurang. Dengar sini, Ciku, ujar Remy. Saya akan pegang dahan ini sekuat hati awak. Sekuat hati. Awak gunakan kekuatan melompat dan kepantasan awak. Lari di atas belakang saya, kemudian gunakan dahan itu sebagai ayunan untuk melompat ke seberang. Setelah awak selamat, carikan akar yang kuat untuk saya berpaut. Ciku pada mula-mulanya ragu. Dia perlu meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada saiz dan kekuatan Remy. Manakala Remy perlu percaya pada ketangkasan Ciku. Dengan semangat yang berani, Ciku melakukan apa yang diarahkan. Dia melonjak tinggi dari belakang Remy, lalu bergaya pada dahan dan mendarat dengan selamat di seberang. Setelah itu, dia mencari akar tumbuhan yang kuat, lalu melemparkannya kembali ke arah Remy. Dengan bantuan Ciku, Remy berjaya memanjat dan menyeberangi jurang tersebut. Mereka berdua akhirnya berdiri di lembah berkilau yang memang dipenuhi dengan buah beri yang ranum. Mereka saling berpandangan dan tertawa kegembiraan. Pada saat itu, mereka menyadari bahawa persahabatan sejati tidak terletak pada persamaan sifat, tetapi pada keupayaan untuk menggunakan kelebihan masing-masing untuk menampung kekurangan sahabat, terutamanya ketika menghadapi hujan dan kesukaran hidup. Baiklah, cerita dah habis. Kita akan beralih kepada soalan. Anak-anak murid, cikgu dah bersedia ke untuk menjawab soalan? Sudah, cikgu. Baiklah. Soalan yang pertama, namakan dua watak utama dalam cerita ini dan berikan satu ciri atau sifat bagi setiap watak tersebut. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Saya, Siti, cikgu. Okey, Siti. Tolong jawab soalan cikgu tadi. Baiklah. Dua watak utama dalam cerita ini dan satu ciri atau sifat bagi watak tersebut ialah yang pertama, Ciku. Sifat Ciku ialah lincah ataupun pantas. Manakala yang kedua ialah Madu. Sifat Madu pula tenang dan sangat atau berhati-hati. Bagus. Bagi tepukan kawan-kawan. Okey, baiklah. Soalan yang kedua. Apakah masalah utama yang memaksa Ciku dan Remy untuk meninggalkan rumah mereka dan memulakan perjalanan yang jauh? Siapa boleh jawab? Saya, cikgu. Okey, baik Mei. Jawab soalan cikgu. Masalah utama ialah kemarau panjang yang menyebabkan kekurangan makanan di hutan, cikgu. Betul sekali. Tepuk tangan. Soalan yang ketiga. Apakah pengajaran yang paling penting yang awak semua pelajari daripada cara Ciku dan Remy saling membantu untuk menyeberangi jurang yang dalam? Okey, Saya nak jawab. okay, jawab Mei. Saya rasa pengajaran yang penting ialah kerjasama ataupun tolong-menolong. Guna kekuatan kita untuk membantu kelemahan sahabat agar cabaran dapat diatasi bersama. Betul. Soalan yang terakhir. Ceritakan semula menggunakan idea sendiri. Cerita semula apa yang awak dengar tadi macam sinopsis. Baik, Rumusan. saya cuba ya, cikgu. Okey, bagus. Bagi saya, cerita ini mengisahkan tentang kawan baik. Seekor tupai yang pantas bernama Ciku dan seekor beruang yang besar tetapi sangat tenang bernama Madu. Okey. Walaupun mereka berbeza, mereka sentiasa bersama. Suatu hari, semua makanan di hutan habis sebab kemarau. Jadi, mereka terpaksa mencari lembah berkilau. Dalam perjalanan, Ciku hampir gagal sebab dia
sebab dia bawa banyak sangat barang dan tak berfikir. Madu yang tenang ajar Ciku tentang pentingnya percaya kawan. Apabila mereka sampai di jurang yang dalam, Ciku dan Madu buat strategi yang sangat bijak. Madu yang kuat menjadi jambatan dengan memegang dahan pokok, dan Ciku yang ringan dan lincah pula melompat ke seberang dengan bantuan Madu. Mereka berjaya sebab mereka bekerjasama. Akhirnya mereka sampai ke lembah yang penuh makanan itu. Saya belajar yang kawan sejati akan sentiasa ada untuk membantu, dan kita patut guna kelebihan kita untuk pastikan kawan kita juga berjaya. Wow, semua bagi tepukan yang paling gemuruh hari ini. Cikgu tak sangka Siti boleh cerita sepanjang itu ya. Cikgu fikir bagi sikit-sikit je. Baiklah. Jadi terima kasih pada anak-anak murid cikgu sebab memberi fokus yang tinggi pada cerita cikgu pada hari ini. Dan itu sahaja. Sekian, terima kasih.